Dan perlu kita ingat bahawa janggut merupakan suatu perkara yang pahalanya tak putus walaupun kita tengah tidur. Kita berjanggut, lepas tu kita biarkan janggut dan niat untuk ikut Nabi SAW walaupun kita tidur. Bukan tengah ibadah pun, tengah tidur pun, tetap pahalanya mengalir. Kita pergi ke tandas pun pahalanya mengalir. Kita tengah buat apa pun aktiviti, pahalanya mengalir. Kerana apa? Kerana janggut tak boleh dilepas dan pasang. Ada janggut lepas pasang? Ada, kalau si Walid. Walid lepas pasang, boleh, bukan asalnya dia tak berjanggut, tapi ketika jadi walid dipasang. Tapi kalau janggut yang asli dia tak boleh lepas pasang. Ada lepas pasang? Tak. Bermakna janggut ini merupakan suatu perkara yang pahalanya tak putus sampai ia dicukur. Bukankah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal baik walaupun kecil jangan pandang remeh, boleh jadi itu yang memberatkan timbangan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada nak mentarjihkan yang sunat ke, yang wajib ke, kita terlepas daripada itu, tapi ingat bahawa janggut merupakan suatu perkara yang pahalanya tak putus. Okey?